subhanahu wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلمه في الدارين. Bab yang ke-53. Cuma sebelum aku masuk hadis tu, kita peringat balik dah. Kita masuk bulan Syawal. Syawal, apa makna Syawal? Kata ulama, Syawal ni kalimah dia adalah zakat. Itu makna Syawal. Ramadan, mesti panas ni. Syawal, zakat. Kalau kita tengok datu, ini dia kan? Datu ni kan? Kami zakat. Pada minggu dia. Zakat tu, bahasa Arab dia panggil Syawalun. Zakat. Pointer ni. Ekor kalau juga. Dia zakat kan? Nanti dia. Arab panggil Syawalun. Zakat. Itu makna Syawal. Zakat lah boleh dia tu. Zakat amalan yang kita dah buat sebulan di bulan Ramadan. Hasilnya bulan Syawalun. Jadi, baik. Sebelum kita masuk kepada hadis, maka musannif mari kepada kita beberapa dalil naqli daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada surah Al-Qari'ah ayat ni sampai ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah, dia ada pun orang-orang yang berat timbangannya, yakni kebaikannya, mawazinuh, maka dia berada fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan. Maka sini kalau buka tafsir, ulama kata radiyah ni redha Allah. Apa makna redha Allah? Syurga Allah. Maksudnya, wa amma man khaffat mawazin, dia ada pun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa'ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa makna hawiyah? Hawiyah ni neraka hawiyah. Hawiyah. Api yang panas membakar. Ni ya, neraka. Ayat ni sampai ayat 9. Baik, baik. Kita masuk kepada hadis yang kita nak cek pada malam ni, iaitu hadis yang ke-450. Hadis malam ni, tuan-tuan, apa minta maaf awal-awal Ada benda yang apa nak sebut ni, dia cedak sikit dengan adat tradisi kita tambah-tambah di Kelantan ni jadi minta maaf banyaklah apa yang awal-awal. Baik. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Apa sabda Nabi dalam hadis ni? Kata Nabi, qala إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال قدموني. Baik. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa sabda Nabi? Nabi kata, idza wudi'atil janazah. Kata Nabi, apabila diletak ke jenazah orang mati, di mana saja. Sini ni diletak ke sini boleh jadi dalam pak dia. Kalau pak kita ni dia panggil kandung. Kandung. Fahtamalaha an-nas. Maka kandung tu akan dibawa ataupun difikir oleh orang awil rijalu ataupun orang lelaki, bawa lah ke mana? Ala a'naqi, atas pondok-pondok mereka ni. Kalau pak kita tak bawa tak situ. Ni kan kita bawa lazah kan ni. Tak situ. Atas ni kalau nak pergi kubur.
Kata Nabi, masa kita duduk pergi tu, dari jenazah yang kita duduk usul bersama tu, Nabi kata mana? Fa'in janat salihah. Kalau jenazah yang kita duduk bawa dan akid tu dia ni salihah. Jenazah ni adalah jenazah baik, juru, molek, maka qalat jenazah tadi dia tu dia kecek. Dia kecek apa dia ni soleh. Nabi kata jenazah tadi dia kecek qaddimuni dua kali. Bawa dia lah aku di kubur. Bawa dia lah aku di kubur. Seolah-olah dia bahasa kita. Bapak dia kalau tak sabar nak masuknya ala kubur. Apa? Mati dalam keadaan mati molek, mati juri, mati juri. Mati dia apa dia sini. Nah ya, mana kita lupa dan Nabi kita jenazah kecil. Maka kita tu jadi itu. Kita tak tahu, kita nak tanya yang mati pun dia tak kecil. Nak tanya siapa je. Maka kita tak tahu. Tapi kita jumpa. Ambo remu jumpa dalam anak. Jadi, Nabi kita tu, teka tu duduk kecil. Duduk kecil. Jadi, wa'in janat ghayra salihah. Dia ataupun kali jenazah hak bawa tadi ghayra salihah. Mati dia tu mati dalam keadaan tak comel. Minta maaf. Mati dalam keadaan tak juru. Su'ul khatimah. Penakhiran yang tak lain. Oh lah. Masa jenazah lah. Dia kecek tak. Dia kecek mana lagi. Ni sampai situ. Ya wailaha. Wa aina tadhabuna biha. Dia kecek. Dia kata kelakar. Wa aina tadhabuna biha. Mula mau aku di mana? Nalah lah kecek. Ni hak mati ni, mati tak semua. Yasma'u sawtaha kulla syai'in illa al-insan. Hak dia kecek tu semua orang makhluk ni, luar apa tu masa dia duduk itu. Semua orang lah, illa al-insan. Kecuali manusia orang katanya. Apa salahnya? Walau sami'ahu sa'iqa. Kalau tak manusia boleh dengar jenazah tu kecek masa tu pikul tu sa'iqa. Ubah belakangnya kali itu. Baik-baik. Belakang. Kita panggil. Laki juga masa tu jenazah tu aktif. Ini aktif tak ada kecek. Apa manusia tu kecek? Bosok-bosok. No akik tak atas itu dah Allah. Ya, itu. Buat tak tahu sekali orang. Nagi pun tak ingat. Okay. Anu sih, dia lain tak di nasihatnya. Jadi, apa? Jangan terkecil.